Yes boy, Haris. Welcome back to the Playboy Life. Haris dengan jodoh yang seterusnya confirm dah peluk, dah bersayang-sayang. Disaksikan dengan mata kepala korang sendiri hari ni. Rezeki. Sambut singa belum? Rasanya tak pastilah. Kalau tengok posisi ni belum ni. Ah, dah bunyi. Dia marah. Alamak. Allah, tak boleh tengok ke? Alah. Okey dia. Dia betul. Dia adjust. Sekejap nak. Alamak, dia bunyi lagi lah. Kita main belakang sikit. Mungkin tak bagi duduk depan kot. Kita nyuruk belakang signboard ni. Okey, kita nyuruk belakang. Ya. Dia belum bersedia tu. Dia nak membiak ke bang? Ya, dia nak membiak. Dia dah peluk tu. Mungkin bagi salam ni. Dah Assalamualaikum. Ada. Mungkin dah tanya-tanya khabar. Hari ni okey ke awak? Macam mana hari ni, panas? Adalah dialog-dialog dia. Cuma sekali dia dah bergempap. Dia dah berpeluk. Oh, dia dah bunyi lah. Okay, sekejap. Dia panjat. Oh, dia tengah adjust. Dia main dekat air cetik buat apa? Dia nak buat apa sebenarnya ni? Penyik budak tu gang. Dia ninggih juga pengantin perempuan ni gang. Bawa pergi dekat air dalam lah. Ada ringan sikit. Alah, hai. Tak boleh lah kau buat kerja kat situ. Penyik lah kawan. Patutnya kat sini ni. Air ni dalam elok lah sikit lah kan. Tak adalah berat sangat. So beban tu dikongsi dengan air. Tak adalah tergenyak macam kuih samprit kat situ. Alamak, dia sangkut belah perut lah nak. Lama sangat ni. Kerem aku lah. Jangan lama sangat. Riz, masuk je lah. Dia tengah adjust. Diam. Parking. Ya, hantar bawah. Betul. Okey, ini dah nak hampir tau. Plug dengan soket dah dekat. Kejap lagi plug akan cocok dekat soket. Lepas tu dia petik switch. Dekat situ lah. Lepas dia petik switch akan bermulalah waktu dia charging. Okey. Tapi sekarang ni belum lagi ni. Dia rapat je. Dia tak charging lagi. Alamak, dia marah lah. Dia kantor ke apa tempat kita ni? Raya. Ray, cepat sikit Ray. Alah, lambat lah kau ni. Aku ni duduk belakang signboard ni bergejam lah. Engkau kat situ membeku. Alah, terus je lah. Apa yang susah sangat? Oi, gadang aku macam ni. Orang tak sabar-sabar nak bercucu, dia boleh pause lah. Dek, jalan sajalah.